Hello guys. Okey, untuk kali ini kita akan tengok video sempena dengan majlis pelancaran tim Vogue AS25, iaitu tim Azlan Shah, dan majlis ini diadakan sempena juga dengan majlis pelancaran model terbaru motor daripada M-Force Vogue tu sendiri. Saya kenal lah. Saya jarang jumpa abang ni. Selamat datang kat majlis saya. Terima kasih daripada pihak M-Force sudi menjemput kami daripada KBG Motorsport bersama dalam majlis pelancaran untuk kali ini. So, enjoy VT kita. Ladies and gentlemen, selamat datang kepada anda semua. Kita berikan tepuk tangan untuk anda semua. Come on, Hurricane engine on, we have Synergy. Synergy is the one, and we have Helios. Pihak M-Force yang sudi menjadikan hubungan dan kerjasama bersama pasukan kita untuk tahun 2025. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tunggu, kita just announce siapakah promo ini? Siapa dia? Muhammad Hafizi bin Sumat. With the name Muhammad Hafizi bin Sumat. 3, 2, 1. Kita berikan tepukan kepada mereka. Okay, siapa ni apa? So, new rider untuk tim AS25 MCP dengan ARC ARRC punya rider tau. Lepas ni kita datang bangsai. Hai. Pulang naik fighter kat berapa dulu? Kalau nampak muka ni, saya tidak nampak lah tim saya. Tengok betul lubang tu lebih kurang macam mata kan? Mata tak beza. Confirm motor ini laju. Dia bukan adik-adik, abang-abang malu korang bang. Malu korang. Member mau menang award. Rasanya dah berapa hari dah pakai suit tu. Tak balik. Tak balik. Okay, Abang Bob. Lama kita tak tengok Abang Bob. Sedikit orang kata apa? Kata-kata untuk motor ni. Kata-kata untuk motor ni saya seronok sebenarnya apabila ada pencabar baru dalam dunia motosikal. Pasal baru ada thrill, ada fight. Kalau tak brand yang sama je. So kita tengok tahun ini pasti lebih warna-warni tu banyak. Macam mana last kita dengar? Ada lingan? Ada lingan, ada race ke? Terima kasih. Untuk apa kau punya nasihat? Terima kasih bang. Semoga berjaya lah. Sama-sama kita. Baik. Tak nak?